di Kota Taif. Kelihatan di belakang saya gunung gadang yang tinggi. Di sinilah dakwah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Zaid bin Harisah dalam tahun kesedihan menuju ke Taif, ke arah tenggara daripada Mekah, dan teruskan berdakwah. Tetapi dakwahnya ditolak, dibaling dengan batu, dihina oleh pembesar-pembesar. Tetapi Nabi tidak give up, dan akhirnya dakwah di Kota Taif ini tidak gagal sebenarnya, kerana Nabi Muhammad SAW telah berjaya mengislamkan satu orang yang bernama Adas. Apakah anak-anak akan belajar dalam The Nomad Schooling Udemy bagi modul Silah Best School 2.0? Mereka akan belajar tentang semangat ibrah dakwah yang dapat diambil daripada kisah Kota Taif ini, perjuangan Nabi, kesusahan sebelum berlaku kesedihan, ketika mana berlaku kesedihan, dan apakah selepas kesedihan itu pujukan dan hadiah daripada Allah SWT, sambungan daripada kisah Kota Taif ini. Jadi anak-anak dapat belajar di modul yang baru ini bersama dengan dokumentari Guru Pengembara di lokasi sirah seperti di Kota Taif di belakang saya ini. Sertai kami bersama Cikgu Yakzan, Guru Pengembara. Demi sirah aku mengembara. Assalamualaikum.